Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon denganmu daripada fitnah neraka, azab neraka, fitnah kubur, azab kubur, kejahatan fitnah kekayaan. Dan kejahitan fitnah kefakiran. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada kejahatan fitnah Dajjal. Amin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dengan air salju, air sejuk, dan bersihkanlah hati kami daripada kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan baju putih daripada kotoran. Jauhkanlah di antara kami dan kesalahan kami, sebagaimana Engkau jauhkan di antara timur dan barat. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kemalasan. Amin ya Allah. Sesungguhnya kami memohon denganmu daripada fitnah Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit ketika tua dan kebakhilan. Dan kami berlindung denganmu daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada menanggung bala yang berat, sangat sengsara, takdir buruk, dan merasa susah terhadap musuh. Ya Allah, berelokkanlah agama kami yang ianya pengawal urusan. Berelokkanlah dunia kami yang kami hidup padanya. Berelokkanlah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah dunia ini sebagai